Jangan letakkan tuan-tuan kegembiraan kita pada manusia. Jiwa manusia ini tuan-tuan, dia boleh berubah-ubah. Hari ni dia boleh cakap kita sayang, aku bersama dengan engkau. Besok belum tentu lagi. Bahkan lebih teruk tuan-tuan, dialah yang menyebabkan kita kecewa, dialah yang menyebabkan kita pada hari ini merana, dialah yang menyebabkan kita sedih tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nak salahkan dia. Manusia ini memang sifat dia berbolak-balik. Silap kita apabila meletakkan kegembiraan kita pada dia. Jaga hubungan engkau dengan Allah. Jangan kau hiraukan sangat hubungan engkau dengan manusia. Cukup kau melakukan kebaikan, kau tak menyakiti mereka, dah alhamdulillah dah. Jangan kau gantungkan keriangan, keseronokan, kebahagiaan engkau di hati-hati makhluk lain melainkan Allah. Jangan. Sebab engkau akan penuh dengan kekecewaan. Moga Allah jadikan kita orang yang meletakkan kegembiraan, keseronokan kita hanya pada Allah.